I found something. Scary juga. Okay. Dia punya vibe dia tu kan. What did you find? The place. I found a place. Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ni Abi nak cerita pasal filem. Satu filem seram ni yang bertajuk Backrooms. Wah, Backroom kelas kau. So tak nak panjang-panjang. So cerita dia bermula dengan Clark, seorang bekas arkitek yang kini mengurus kedai perabot yang hampir muflis. Hidupnya susah, berantakan, perniagaan gagal, rumah tangganya musnah dan tinggal di dalam kedainya sendiri. Suatu malam ketika cuba membaiki masalah elektrik di ruang bawah tanah, dia menemui satu retakan aneh pada dinding. Kau aneh ke? Apabila dia melaluinya, dia knock lips ke dunia backrooms. Maknanya dia masuk, so dia pergi ke dunia lain. Gitulah kot. Backroom digambarkan sebagai dunia yang dipenuhi koridor kuning, lampu pernah floor yang sentiasa berdengung, bilik pejabat kosong, tangga yang membawa ke tempat mustahil, dan susun atur yang sentiasa berubah. Okay, korang faham tak? Masa dan ruang tidak lagi berfungsi seperti dunia sebenar. Yang betul tak habis cakap, dia pergi ke dunia lain lah lepas dia tembus kepada dinding tu kan. Clark cuba mencari jalan keluar, tetapi setiap laluan hanya membawa ke kawasan lain yang pelik. Dia pergi bilik lain, jumpa tempat pelik. Pergi bilik lain, jumpa tempat pelik. Yang maknanya tempat bilik-bilik tu menunjukkan kawasan-kawasan yang pelik. Begitu kod. Okay guys, ni scene dia. Scary juga. Dia punya vibe dia tu kan. Okay, jadinya selepas berjaya keluar buat seketika, Clark menjadi obses. Dia jadi teruja lagi nak masuk dalam tu kan, dan cuba meyakinkan ahli terapinya, Dr. Mary Klein. Dia orang ni, orang putih ni, dia, kalau ada masalah mental ke apa ke, dia mesti ada doktor lah untuk membagi dia satu terapi, menjaga mental dia. Faham tak? Masalah bahawa tempat itu benar-benar wujud. Pada mulanya Mary menyangka Clark mengalami gangguan mental akibat tekanan hidup. Tetapi apabila Clark hilang sekali lagi, Mary sendiri memasuki dimensi tersebut untuk mencarinya. Maksudnya doktor tu sendiri pergi cari dia. Dia cari dia tempat yang dia hilang tu. Yang dia kata, kau ni buat cerita kan, padahal kau sakit jiwa. Gitulah kan. Semasa penggambaran mereka, sebuah kumpulan penyelidik yang sudah lama mengerti kewujudan backroom dan cuba mengaji. Okay, ada satu grup penyelidik memang tahu bilik tu ada something wrong somewhere. Backroom tu lah. So dia buat kajian. Namun mereka sendiri tidak benar-benar memahami, tak faham asal-usul tempat itu atau makhluk yang hidup dalamnya. Maknanya dia orang sendiri pun tak tahu apa dalam bilik tu, dalam backroom tu apa benda. So dia tak tahulah apa yang hidup, kehidupan di dalam tu pun dia tak tahu apa benda kan, makhluk apa. Sepanjang filem Backroom bukan sekadar tempat yang dipenuhi raksasa. Raksasa. Dia seolah-olah membaca ingatan dan trauma seseorang. Maknanya benda-benda pelik tu dapat baca kita punya apa dalam otak, gitulah kan. Clark sering melihat serpihan masa silamnya manakala Mary dihantui kenangan zaman kanak-kanak dan ibunya. Semakin lama seorang berada di situ, semakin suka membezakan memori, mimpi dan realiti. Okay, sebab dia terlalu lama dalam tu, so dia lupa dia mimpi ke, dia ingat zaman dia dulu ke kan, ataupun betul-betul terjadi. So pengakhiran dia, di penghujung filem, Mary akhirnya menemui Clark, tetapi Clark sudah berubah. Dia percaya backroom jelah tempat yang memahami dirinya lebih daripada dunia sebenar dan enggan pulang. Okay, Mary ni dah jumpa Clark, so dia ajak balik. Dia tak nak, dia nak stay situ sebab dia rasa tenang kat situ. Kau gitu kan. Ketika Mary cuba membawanya keluar, mereka dikejar oleh entiti misteri
dan terpaksa berpisah. Mary berjaya kembali ke dunia nyata tapi kelak kekal hilang dalam bedroom. Okay, habis tambah sikit lah kan. Nanti korang spoil pula kalau korang pergi tengok filem ni kan. Babak akhirnya menunjukkan Mary ditemui berbual oleh penyidik ASYNC. Mereka bertanya apa berlaku dalam bedroom, tetapi Mary sendiri tak mampu menjelaskan pengalaman itu. Filem berakhirnya tunjuk bahawa bedroom masih terus hidup. Cerita ni cerita betul ke guys? Tapi habis ada tengok ada seseorang tu buat konten, dia kata bedroom ni memang betul-betul wujud ke? Betul ke? Habis tak pasti. So korang boleh google sendirilah. So habis akan letakkan beberapa scene-scene yang menyeramkan, dan mungkin korang jadi obses nak tengok cerita ni. Gitu okay. Am I right? Hello? Okay guys, sampai saja setakat ni sajalah video Abi untuk kali ini. Abi harap korang terhibur lah kan. Abi bukan apa nak ceritakan cerita pasal filem ni. Abi rasa macam best, tapi tak ada kat Netflix. Abi rasa dia baru keluar Mei kot. So kita jumpa di next video akan datang. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Korang on lah loceng tu, notification tu kan, supaya korang tak terlepas Abi punya video-video terbaru. Okay, kita jumpa lagi di next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.